Satu benda yang saya selalu ingatkan diri saya lah, bila kita tutup pintu riba, Allah buka pintu rahmat. Jual lah, sudah 30 tahun. Daripada umur 19 sekarang dah hampir setengah abad, umur 50 ya. Alhamdulillah. So, jual buah dekat shopping mall sebenarnya ni satu rezeki Allah lah. Dan industri buah ni bermula daripada zaman Datuk saya. Itu sebelum merdeka lagi. Lepas tu diturunkan kepada ayah saya, lepas tu kepada saya. Saya generasi yang ketiga dalam keluarga saya industri buah. Seorang manusia kita kena mengikut rentak itu, kena berani lah. Ya. So ada tempat yang kita sewa bukan puluhan ribu sampai mencecah ratusan ribu untuk sebulan bayar sewa. 40 outlet Alhamdulillah. Pernah mencecah 55 outlet. Banyak orang ingat Mesir itu padang pasir, tak banyak buah. Sebenarnya 26% buah yang kita makan tu, buah-buah import kita panggil, datang dari Mesir. Antaranya orange, lepas tu strawberry, anggur, lepas tu ada buah delima, lepas tu ada buah tin, buah kurma. Satu benda yang saya selalu ingatkan diri saya lah, bila kita tutup pintu riba, Allah buka pintu rahmat. So Alhamdulillah, setakat ni memang kita gunakan cara organic growth, kita tak ada ambil apa-apa pinjaman atau grant. So saya cuba untuk keluar daripada riba lah sebaik-baiknya. So, cabaran paling besar ialah nafsu diri kita lah. Kalau kita dapat kawan nafsu kita, kita buat apa yang Allah suka, kita jauhi apa yang Allah tak suka, insyaAllah Allah akan bagi rezeki.